Katanya penderitaan itu bermula selepas dia menerima tawaran kerja daripada rakan sebagai pembakar sate kononnya di Kemboja dengan gaji lebih kurang $1,500 sebulan, sekitar RM6,300. Sebelum itu, Joe sememangnya adalah seorang pekerja pembakar sate di Johor Bahru. Bila dapat tawaran kerja yang sama di luar negara tapi dengan gaji yang lebih tinggi, beliau terus percaya. Tambahan pula, kawan beliau menceritakan yang dia mampu beli kereta mewah hasil daripada kerja di sana. Pada raya ke-6 yang lepas, bersamaan dengan tarikh 5 April, Joe terbang ke Kemboja, yang mana tiket penerbangan telah ditanggung oleh kawannya dan dia juga diberi wang tunai RM2,000 sebelum berangkat ke sana.